Alright guys, DK sekarang ni berada di event Suzuki. Okay, so ini dia punya apa dia? Dia punya peta dia lah, map dia. Nampak dah, clear dah. Alright. Okay, so jom kita masuk dan tengok apa yang ada dan apa benda yang boleh kita tengok. Alright, jom. Kita jalan pusing around. Dia ada registration. Inilah yang apa yang banyak aku dah tengok Arizon ni ya, Arizon. Ke mana ada otai kat sini? Yo. Lama tak jumpa. Yo. Aku tengah buat video ni. Alah. Dah hamil berapa ni? Hana motor kan ni kereta? Motor. Hang mana ada motor? Ada. Ha? Tak. Ada motor ah? Ada. Dah, aku nak on video tak? Okey, jumpa Nazri, kawan lama dalam kelab kereta lama. Ataupun Kulim something. Zaman-zaman old school tu lah. Okey. So jom kita sambung perjalanan kita. Kita riki-riki dan tengok apa jalan ceritanya di sini. Basically mereka buat event ni untuk satu promosikan Suzuki macam ni lah, promosikan Suzuki. Lepas tu mereka at the same time mereka akan buat ada booth apa semua lah. So dah kita nak PGV sat, pergi jumpa cikgu sat. Suzuki. Ni lah motor-motor Suzuki yang apa ni, yang ada jual di pasaran Malaysia. Tadi Nazri dia pakai V-Strom lah, V-Strom 250 ni. So V-Strom ni sekarang ni memang ramai orang beli. Dah laku juga lah. Ke mana dah kita tahu GV kan. Aduh. GV. Ni GV, welcome to GV. Kita masuk tengok. Mana cikgu? Tak nampak dia pun. Tak nampak cikgu pun. Tak nampak pun dia. Ada aku, dia keluar mana kot. Dia keluar makan ke apa ke. Dia ada kedai makan di sini. Grey Show seperti biasa. Alright. So dia kata launching produk baru pada 13 bulan November ni. Okay, cantik. Nanti kita Roger tengok macam mana lah. Okay, according to Nazri, dia kata dapat apa? 5 biji motor. 5 biji motor lah, dengar kata lah. Yang kali ni 800 TT apa 800 apa GSX 800. Okay. Lepas tu yang kedua tu hak naked GSX juga, tapi nakednya. Okay. Yang lain tu pun tak tahu. Yang aku tahu dua tu yang grand price nya lah. Gixxer pun ada. Gixxer dengan belang ada ke rider. Dia kira dia bagi motor cabutan bertuah, motor Suzuki lah. So cabutan bertuah dia pukul 10. Pukul 10 malam. Basically tiket kena beli. Siapa yang tak belilah, siapa kalau macam yang dah beli tu dah macam sponsor, ada orang sponsor. Macam depa ni CKT yang sponsor sebab depa beli motor daripada CKT. CKT sponsor depa mai konvoi, lepas tu dapat platinum tiket tu dengan barang-barang apa semua betul lah. Lebih kurang macam tu lah. Dua kategori. Satu platinum, satu lagi apa? Blue kategori apa tak tahu lah. Blue tiket. Yang blue tiket tu untuk bukan pemilik Suzuki, open. Okey. Depa punya cabutan 7 petang. Okey, so dia ada ni jugalah, dia ada kategori untuk open jugalah supaya dia nak meracunkan orang-orang yang bukan pemilik Suzuki ni untuk datang dan join sekali. Apa dia? Beli Suzuki lah. Itu lah. Depa dah sponsor DK Suzuki belang yang depa dah convert pergi off-road. Kita nak yang tu. Kita tak mau yang jalan-jalan, tak mau, kita mau yang off-road je. Kalau depa boleh bagi, kita akan buat konten terbaik lah. Alright. Okey, sekarang ni DK bersama dengan
Syami kan? Ya, saya betul. Syami ya. Okey. So Syami ni dia akan cerita kat kita pasal event ni. Apa cerita dari event ni? Okey, so event ni kalau boleh kata julung kali lah kita buat. First time kan? First time kan? Sebenarnya ni tahun ketiga dah. Oh, tahun ketiga dah. Aku macam baru tahu lah. Kau mampu. Okey lah, so maksudnya masa kita buat tahun pertama di Pekan Pahang. Okey. Dan tahun kedua, tahun lepas kita buat di Port Dickson, Negeri Sembilan. Alright. So tahun ni kita ambil keputusan, kita dah naik lah pun. Maksudnya kita pergi ke arah utara, kita buat di Pantai Muni Yan Kedah. So dia punya nama dia memang tetap sama? Ya, sama Kan? So ya, betul. So Monsoon Getaway dulu 1.0 lah. Betul. Sekarang dah 3.0 lah. Betul. So the plan is memang akan gather semua owners Suzuki. Betul. Kan, owners Suzuki, lepas tu akan bertapak di kata tepi-tepi pantai. Betul. Kawasan tepi-tepi pantai lah. Betul. So ya, so macam cakap macam tajuk dia lah, Suzuki Monsoon Getaway. Dan sekarang ni lah 3.0 lah, Pantai Muni tahun 2025. So kita daripada pertama hingga sekarang kita masih mengekalkan lah kita punya trademark konsep lah. Okay. Kita target sebelum hujung tahun, maknanya sebelum hujung bulan 12 hujung tahun, dan masa tu kita jangkakan monsun baru nak bermula. Ya, kan, dia ada hujan sikit, ada panas sikit. Dia belum betul-betul monsun lagi. Baru dia ada rasa shock tu. Dia ada hujan nampak, gelap tu nampak. Dia kan panas. Dia macam tu. Dia punya konsep dia macam tu. So okay, next future dekat mana? Okay, so insyaAllah kita dah macam biasa lah, bila kita buat event ni kita dah fikir untuk tahun dan 2 tahun kemudian lah ke depan. So insyaAllah sekiranya diberikan rezeki, kita jangkakan kita mungkin akan ke selatan. Ke selatan. Sebab first kita pergi Pantai Timur, kedua kita di center, ketiga utara, dan sepatutnya keempat di selatan. Selatan mana lagi? Desaru lah. InsyaAllah nanti kita maklumkan. Oh, Desaru best. Memang best. Okay, so tahun depan 2026 sama juga, lebih kurang dalam bulan November jugalah. Betul. Kan, November rain. InsyaAllah. Alright, okay. Terima kasih Jamil. Thank you very much. Right. Okay. Ni antara display motor yang owner-owner yang mungkin untuk pertandingan motor-motor rare. Mana RC80 tak ada. So macam dia kata RC80 dengan Suzuki best. Macam dah dilupakan dah. Okay. Ni Panther TRX. Jom kita pergi tengok stage tak. Okay, ada becak sikit sini. Hujan memang saya kot. So yang itulah stage, dan sekali dengan motor-motor yang akan dimenangi untuk lucky draw nanti. Alright. So yang ni yang versi 3.0, versi 4.0 dengan kata dekat belah selatan. Wih, becak. Wih, becak. Habis kotor kasut aku. Tapi tak apa, nanti kita balik kita cuci. Alright. So begitulah jalan cerita dia di sini. Monsoon Getaway daripada Suzuki, dan seperti biasa kita akan jumpa di channel yang sama tapi di waktu yang berlainan dan di masa yang berlainan. Terima kasih support DKBT Motor. Bye bye.